kecil, ilmu bermalah di kelas nyata, minat terbuka, bahasa jiwa, bahasa bangsa, belajar bersama penuh bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada kali ini adalah berkaitan dengan novel tingkatan 2 iaitu Darah Titik di Semantan. Versi lagu juga antara cara mudah untuk anda mengingat kisah novel dan cara ini lebih santai. Mari kita dengar versi lagu ini. Bumi semantan dan permai, hidup rakyat teman berseri. Datuk Bahaman gagap perkasa, pembesar adil di sanjung tinggi. Berpegang teguh adat warisan, maruah bangsa jadi turunan. Setia berbakti pada negeri demi tanah pusaka asli. Namun datang kuasa asing, Inggris masuk membawa janji. Undang-undang dibuat sewenang, adat Melayu mula terpinggir. Kuasa besar dirampas perlahan, maruah dicabar tanpa belas. Datuk Bahaman bangkit melawan, tidak rela tanah dijajah. Darah titik di Semantan, bukti cinta pada tanah watan. Walau gugur tubuh dan nyawa, semangat bangsa tetap menyala. Biar sejarah terus berbicara tentang pahlawan sejati negara. Darah yang tumpah bukan sia-sia, jadi iktibar anak bangsa. Rakyat bersatu sejiwa raga, bersama Datuk Bahaman tercinta. Tok Gajah berkilau seperjuangan, mengangkat senjata penuh keazaman. Hutan dijaji laukan dan juang, pedang dan keris jadi harapan. Walau senjata musuh lebih canggih, iman dan maruah jadi perisai. Peperangan sengit tak terelak, ramai pejuang gugur terkapar. Darah membasahi bumi bertuah, namun semangat tidak rebah. Sultan terhimpit di lebah berat antara kuasa dan rakyat. Datuk Bahaman terbasa berundur, namun jiwa tetap teguh dalur. Kini kisah jadi sejarah, tercatat indah dalam peradab, agar generasi tak lupa reda sebuah kebahagiaan akan telah. Wahai anak bangsa, kenang jasa pahlawan lama. Selagi sejarah kita dijaga, maruah negara kekal bermakna. Darah titik di Semantan bukan sekadar cerita silam, ia nyala api perjuangan dalam jiwa anak Malaysia.
cinta. Anda dah dengarkan? Sambil tolong ibu ayah bersihkan rumah pun, anda masih boleh ulang kaji novel. Anda boleh juga hasilkan lagu bersih anda sendiri. Guna sahaja link yang cikgu telah sediakan. Selamat mencuba. Moga perkongsian ini memberi manfaat buat anda semua. Terima kasih.